sistem yang telah provok, telah sogok benak fikir kita. Kita telah separatkan di antara kerja dunia dan juga kerja akhirat. Ini siapa yang ajar kita, yang duk brainwash kita ni, hidup ni ada beza antara dunia dan akhirat. Tak ada beza jemaah sekalian. Lepas tu kena faham prinsip agama ni. Amal Islam ni sifatnya bukan separate. Kau sebut kan, kita ni kena seimbang antara dunia dan akhirat, betul? Itu kalimah, itu statement yang kita boleh kata batil, mungkar. Tak betul pada pandangan saya lah. Pertama, nilai akhirat tidak boleh dibandingkan dengan nilai dunia. Macam nak seimbang? Amal dunia tidak boleh nak setara dengan ganjaran amal akhirat. Barang mustahil, takkan boleh setara. Macam mana kita boleh kata boleh seimbang tu? Tak boleh. Itu barang mustahil, tak boleh seimbang. Satu. Yang kedua, bila mana kita sebut kena seimbangkan antara dunia dan akhirat, seimbang ni dalam bahasa Inggeris kita sebut balance kan, ataupun seimbang ni kan ada kiri kanan, betul tak? Ini istilah pada separate. Separate kan belah kanan belah kiri. Ni separate. Kita asingkan, separate. Sedangkan amal Islam ni sifatnya integrate, bukan separate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdimu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Segalanya dengan izin dan inayah daripada Allah, diberikan kesempatan kepada kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita sentiasa perbetulkan niat. Melakukan amal ibadah hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terima segala amal ibadah kita, disempurnakan iman kita, dan bertambah cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Mazaya'ni Intimal Islam. Apa erti saya menganut agama Islam? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, agama Islam bersifat inklusif, iaitu sesuai untuk semua lapisan manusia, bukan bersifat eksklusif. Namun kenapa Islam pada akhir zaman ini tidak lagi tersebar? Kalau tersebar pun dia tak sampai masuk ke hati orang bukan Islam. Itu point dia. Antara sebabnya para jemaah sekalian, kerana kita semua ni tanpa sedar duduk dalam satu sistem yang dibina, direka oleh musuh-musuh Islam. Apa maksud sistem di sini? Makan mesti sehari 4 kali, kan? Rumah mesti kena ada perabot, sofa, TV, katil, aircon. Apa lagi? Ini sistem. Kena ada kereta.
kena ada motor, kena ada 2 handset, kena ada internet. Dia bukan masalah pada benda tu, tetapi bila mana kita berada pada sistem itu yang merasakan semua benda tu perlu, wajib ada, akhirnya kita perlu menanggungnya. Kita ada komitmen. Bila mana kita mula terbeban dengan komitmen bulanan kita, jemaah sekalian, sebab tu kita mula rasa kerja yang bergaji itu lebih utama berbanding kerja agama. Akhirnya agama, dakwahnya bersifat masa lapang. Bila ada masa, jadi part timer sahaja. Maka caranya nak tak nak, untuk kita kembali tegakkan agama ni, mesti semua umat Islam tu memberi masa. Masalahnya, macam mana kita boleh beri masa kalau kita terbelenggu kan dengan sistem ini yang akhirnya kita ada komitmen kan, ada hutang pula 30 tahun kan, 10 tahun, 12 tahun kan. Kalau kita nak keluar tiba-tiba daripada sistem tu, lagi banyak masalah, lagi terbelit kita, lagi tengadah kita, jemaah sekalian. Ini kesan sistem ni. Kita masuk, kita terjerumus sejak lahir lagi, sejak zaman berzaman, zaman atuk nenek kita, moyang kita, mak ayah kita. Kemudian sistem itu kita teruskan lagi kepada waris-waris anak-anak kita. Maka itu yang dikatakan akhirnya manusia hidup itu bergantung pada benda. Sebab tu kita lihat para ulama sebut zaman yang paling gemilang dalam sejarah manusia ini iaitu zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Sebab apa zaman Nabi ni zaman yang paling gemilang, zaman sahabat ni zaman yang paling luar biasa iman mereka, kerana mereka hidup dengan hati yang celik. Apa maksud hati celik di sini? Para sahabat Nabi, kereta tak ada, motor tak ada, kenderaan tak ada, kapal terbang tak ada, tapi boleh tunaikan haji dan umrah dengan apa cara? Walaupun dengan hanya berjalan kaki sahaja. Satu, zaman Nabi perang dengan tak ada senjata perangnya, serba kurang, duit tak ada, harta benda kan serba tiada kan, internet tak ada, handset tak ada, TikTok tak ada, Facebook tak ada. Tetapi bila mana sahabat Nabi ni celik mata hati mereka, walaupun semua benda tak ada, tetapi Islam berjaya ditegakkan sampai tersebar ke seluruh dunia. Berbeza zaman kita. Zaman kita duit tak ada je tak boleh buat program. Oh, duit tak cukup lah, duit tak ada sambutan lah, tak buat kita kan. Tak payah motor ada, minyak tak ada, tak pergi masjid. Motor ada, tiba-tiba nak start pakai semak dah, pakai seban lagi, minyak je tak ada, dekat tak pergi masjid. Sebab kita ni terlalu bergantung, nak bergerak, nak buat apa-apa terlalu bergantung pada benda tu, sistem yang kita tak tahu siapa pengasasnya kan, apa dia punya konspirasinya, macam mana mereka patternkan sampai tak nampak. Benda tu menjerumus iman kita sampai tak mampu nak berbuat apa-apa, jemaah sekalian. Ini kesan. Akhirnya Islam itu tidak mampu disebarkan syiarnya ke seluruh dunia. Kalau tersebar pun dia tak memberi apa-apa signifikan. Dia tak masuk dia tak masuk tembus dalam hati orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Jadi kesan apabila manusia terperangkap dengan sistem yang ada ini, apa kesannya? Umat Islam tidak lagi mahu berjihad. Jihad ni jangan nampak perang, jangan nampak lawan pedang.
tembak menembak, bom membom, tak. Jihad ni buat sesuatu perkara dengan sungguh-sungguh. Tapi zaman kita ni belajarlah kadar anak kita untuk exam je. Kan selagi tak seminggu lagi nak exam, tak belajar dia. Boleh senang kacang aja, nampak? Belajar sebab exam. Kerja pun asal boleh tangkap muat, ala kadar, macam-macam lah. Ini jihad. Sebab apa? Terperangkap pada sistem. Maka bila mana umat Islam dalam jiwa mereka itu tidak ada lagi nilai jihad untuk memperjuangkan agama Allah SWT, maka jadi satu budaya, culture apa dia? Kerja je tengok bola je. Saya bagi satu perumpamaan jemaah sekalian. Kalau kita ni berpeluang hidup 3 hari je lagi, doktor kata cik nyawa cik ni ataupun cik punya penyakit ni jangka hayat tu lagi 3 hari je boleh hidup. Soalan, bila doktor kata 3 hari je boleh hidup, balik nak buat apa? Apa? Taubat lagi? 3 je saya nak. Apa? Wasiat. Wasiat lagi. 2. Buat apa? Satu lagi. Minta maaf. Seram lah. Memang saya harapkan jawapan tu lah. Sepanjang saya kuliah, saya tanya soalan yang sama, tak ada satu jemaah pun yang jawab saya akan bekerja seperti biasa. Kenapa? Kenapa lagi 3 hari nak mati kita akan pilih amalan taubat, tahajud, baca Quran, bayar hutang? Itu biasa jawapan popular lah. Minta maaf, kan, beri wasiat. Tak ada satu jawapan pun jemaah akan terfikir, akan respon, akan bagi tahu saya akan bekerja seperti biasa je. Sedangkan hidup kita ni 1/3 daripada 24 jam kita spend kerja office hour 8 jam, betul? Bertahun, bermula kita grad sampai bersara, perasan tak kita spend hidup kita ni 1/3 daripada 24 jam. Kita banyak invest, kita banyak luangkan masa dengan bekerja, amalan kerja tu. Satu. Tapi kita kenapa tak rasa itu amalan? Ini masalah. Kenapa kita boleh rasa benda tu bukan amalan? Seolah-olah ibadah ni duk kita faham, bayang, taubat, kan, baca Quran, solat, zikir, kan, sedekah dan seumpamanya. Kenapa kita tak boleh rasa pergi kerja tu merupakan amalan yang paling banyak kita spend masa padanya? Tumpuan taubat dengan pergi kerja, mana lagi banyak? Kerjalah. Taubat dah 2 bulan tak buat, contoh. Kerja hari-hari, betul tak? Satu. Dan jangan lupa, kerja office hour tu, berniaga ke apa-apa lagi, kita punya sumber pendapatan tu, hukumnya wajib dalam agama bagi laki-laki lah, suami, betul? Sedangkan amalan sunat ni tidak ada nilai gandaan pahala yang boleh menyamai pahala wajib. Tiba-tiba 3 hari lagi nak mati, kita boleh pilih amalan sunat levelnya. Ni masalah. Ini sistem. Sistem yang telah provoke, telah sogok benak fikir kita. Kita telah separatkan di antara kerja dunia dan juga kerja akhirat. Ini siapa yang ajar kita, yang duk brainwash kita ni, hidup ni ada beza antara dunia dan akhirat. Tak ada beza, jemaah sekalian. Itu kena faham prinsip agama ni. Amal Islam ni sifatnya bukan separate. Kau sebut kan, kita ni kena seimbang antara dunia dan akhirat, betul? Itu
kalimah itu statement yang kita boleh kata batil, mungkar. Tak betul pada pandangan saya lah. Pertama, nilai akhirat tidak boleh dibandingkan dengan nilai dunia. Macam tak seimbang. Amal dunia tidak boleh nak setara dengan ganjaran amal akhirat. Barang mustahil, takkan boleh setara. Macam mana kita boleh kata boleh seimbang tu? Tak boleh. Itu barang mustahil, tak boleh seimbang. Satu. Yang kedua, bila mana kita sebut kena seimbangkan antara dunia dan akhirat, seimbang ni dalam bahasa Inggeris kita sebut balance kan, ataupun seimbang ni kan ada kiri kanan, betul tak? Ini istilah pada separate. Separate kan belah kanan belah kiri. Ni separate. Kita asingkan separate. Sedangkan amal Islam ni sifatnya integrate, bukan separate. Apa tu integrate? Segala perbuatan kita di dunia tujuan akhirat. Betul. Maka tak ada beza-beza. Kerja agama ni termasuklah office hour, kerja berniaga kita pagi sampai malam, sampai petang tu. Itu termasuk kerja agama, kerja akhirat. Kesan apabila sistem kan indoktrin kita kerja dunia tu, itulah kerja dapat gaji office hour tu. Kerja akhirat tu ni surau, buat program kan, semayang, tahajud. Akhirnya apa para jemaah sekalian, kita mula membahagi-bahagikan kerja-kerja agama kita untuk menegakkan syiar Islam. Tak kena tu. Tu yang akhirnya malam sebagai AJK surau ataupun orang yang rajin pergi jemaah surau ni baik perangai dia, tapi dekat tempat kerja dia rasuah kan, riba, berlagi monopoli, zolim, tekan orang bawah, khianat orang atas. Sebab apa? Tak rasa kerja harian kita tu merupakan sifat yang bersifat integrasi dalam amal Islami para jemaah sekalian. Ini masalah. Itu pun sistem. Orang Islam telah disesatkan, telah dimanipulasi cara pandang fikir tentang dunia itu, bahawasanya agama tu ada perbezaan antara dunia dan juga akhirat. Salah jemaah sekalian. Sepatutnya celik mata lagi, kena sentiasa susun aktiviti kita dengan satu tujuannya, apa dia? Pahala, syurga, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tu je tujuan kita melakukan pelbagai perkara di dunia, bukan membezakan kerja dunia, kerja akhirat. Salah tu. Lepas tu kita mengaji tajuk ni, apa erti saya menganut agama Islam? Sebab apa? Nama je Islam, tapi tak pernah faham apakah yang disyariatkan oleh agama Islam. Itu yang banyak liberalisasi kan, sekularisme kan, pluralism. Maka hati-hati, Islam tu ada satu je kan, ummatan wahidah, umat yang satu, Islam. Kan? Sebab apa satu? Sebab kita ni Tuhannya esa satu, tunggal, Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada cabang-cabang yang lain, tak ada jemaah sekalian. Cabang lain tu sesat. Cabang lain tu namanya sesat, kesesatan. Sebab itu ada 3 sebab Islam ini akan musnah. Islam ni jangan bimbang, Allah yang jaga, bukan kita. Kita bantu, bela, tegakkan syiarnya semata-mata untuk Allah melihat di kalangan hamba-hambanya siapakah yang bersama-sama Allah dalam menjaga, memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Jangan risau, Islam ni Allah yang jaga, Allah yang mampu. Allah je yang mampu pelihara, jaga sampai bila-bila. Sebab tu Islam takkan terpadam. Nampak macam malap, nampak macam tengah jatuh dah. Dia bukan jatuh.
Jatuh sifatnya boleh bangkit. Yang paling penting tak terpadam cahayanya. Tidak akan terpadam cahaya Allah Subhanahu wa taala. 3 sebab Islam akan musnah. Yang pertama, panjang angan-angannya. Apa maksud panjang angan-angan? Tengok negara Arab, Abu Dhabi, Dubai, Arab Saudi, terlalu mengejar kemewahan, kemajuan, kesenangan, tapi khianat agama Allah Subhanahu wa taala. Tu Palestin tu, sebelah negara dia je buat pekak je, betul? Dah keluar dah fatwa terkini oleh Persatuan Ulama Sedunia bahawasanya hukum fardu ain individu bagi setiap Muslim untuk turun padang lawan Israel, protect, pelihara, selamatkan rakyat Palestin. Dah keluar fatwa dah. Cuma ulama lain dia cuba describe fatwa tu fardu ain mengikut konteks masa kepada umat Islam yang berada di sekitar negara Palestin sahaja. Namun kita yang jauh ni fardu ain setiap hari buat apa pun yang membela, yang menyelamat, membantu negara rakyat Palestin. Sehari je tak buat, dosa kepada Allah SWT. Ni panjang angan. Dek kerana nak survive kan, nak jaga ya, kemodenan, kemajuan, bangunan yang mencakar langit, yang luar biasa tu, kekayaan yang mereka ada tu, sanggup menjadi tali barut pada musuh-musuh Allah. Panjang angan-angan. Apa contoh lagi panjang angan para jemaah sekalian? Orang yang panjang angan ni exam apa, belajar sebab nak skor A. Tu panjang angan tu. Nak skor A kan sekadar nak kahwin. Kenapa nak skor A? Supaya dapat sambung belajar yang terbaik. Kenapa nak tempat belajar yang terbaik? Supaya dapat kerja yang terbaik, gaji tinggi, gaji mahal. Kan, supaya boleh kahwin, hidup mewah, hidup senang lenang. Tapi tak tahu mana ikhlas. Tapi tak selesai lagi fardu ain. Tak kenal sifat 20 bagi Allah Ta'ala. Jawab kepada Allah Ta'ala. Ni panjang angan-angan. Tak salah skor A, tak salah kahwin, tak salah nak senang-senang nak bermewah, tapi kena selesai dulu, kena hadam dulu, kena khatam dulu benda-benda asas dalam agama. Ini bab najis istijab pun tak selesai, tapi nak kahwin. Bab talak, cerai, haid, nifas pun tak tahu nak beza, tak tahu apa dia punya yalah, tentang ilmunya tu. Sibuk nak kahwin dua. Ini semua penyakit yang telah menimpa kepada umat Islam, iaitu apa dia? Panjang angan-angan. Apa khabar semua? Macam keras sangat je tone dan juga point. Dia bukan apa, 2 bulan tak kuliah, kan? Orang kenal saya tu rasa serasi lagi mungkin yang baru-baru, yang newbie ni, dah 2 bulan tak kuliah. Ustaz ni nak cakap aku ke? Tak. Dah. Contoh diri sendiri je maksudnya. Tak kerti nak contoh orang lain. Setuju ke setuju point tadi tu? Panjang angan. SPM akan Allah tanya kat mahsyar ke? SPM kubur berapa A? Ada? Itu point dia. Tak salah pun 6A, 10A, tak salah. Masalahnya tergamak ada mak ayah nak anak skor A, berhenti sekolah agama. Ini masalah. Ini mak ayah yang terperangkap dengan sistem yang dibina oleh musuh-musuh Islam. Hati-hati jemaah sekalian. Satu. Yang kedua, ringkas, Islam akan musnah dengan sebab yang kedua. Apa dia? Tamak. Beramal dengan sistem riba, tu tanda tamak. Kan? Riba, kan? Ambil riba, itu tanda tamak. Adik-beradik bergaduh, berebut harta pusaka. Sebab apa? Tamak.
Betul? Cerai berai antara suami isteri, kan, tuntut menuntut hak masing-masing. Kenapa berlaku? Tamak. Allah kayakan sumber galian kekayaan dekat bumi Malaysia, dan kebanyakan negara Allah lambatkan kekayaan sumber hasil negara. Bukan kita je, semua dunia. Tapi guna sifat tamak yang ada pada manusia, buat apa? Kekayaan itu buat bangunan pencakar langit, namun hakikat keliling bangunan tu banyak orang fakir, miskin, susah, kelaparan, hidup tak makan. Tamak. Kita bina bangunan tinggi-tinggi tu nak bawa jumpa Tuhan ke? Tak. Yang akan dibawa jumpa Tuhan tu ni manusia yang kelaparan tu akan tuntut depan Allah Subhanahu Wa Taala. Punca kenapa jadi mentaliti macam tu? Tamak. Tamak. Hak orang diambilnya, rasa lebih, barang lebih, buatlah benda-benda macam tu. Bangunan, lawan-lawan, pecahkan langit. Ni next Saudi nombor 1 sekarang. On the way nak bina. Apa nama? Dubai jadi nombor 3 sekarang. Saudi bakal bina 2 bangunan sebagai bangunan nombor 1 dan 2 tertinggi di dunia. Gila. Dubai tu drop nombor 3 terus. Dahsyat. Allahu Akbar. Ni tamak. Tamak betul tak tamak? Tamak. Habis Islam. Kan, padahal yalah, duit tu ada haknya orang miskin yang patut kita bela, kita pelihara. Yang ketiga, apa punca Islam akan musnah? Sifat bakhil yang ada pada umat Islam. Punya banyak duit dalam bank jemaah sekalian, tapi kita berkira-kira nak infak, nak jariah, nak bersedekah. Bakhil. Contoh kita lagi cerita tadi poin awal tadi tu. Kita lagi 3 hari nak mati. Duit 2 juta dalam bank. Buat apa? Bayar hutang lagi. Simpan ke? Wasiat. Bagi wasiat terus. Kan, dimanfaatkan. Dia gini, rezeki yang Allah beri hari ini untuk digunakan saat ini, hari ini, bukan masa depan nanti. Sistem yang telah dibina, tak tahu siapa bina. Rezeki yang Allah curahkan pada kita hari-hari, hari ini, saat ini, kita duk tahan simpan untuk digunakan pada masa depan dan nanti. Ini masalahnya. Tu kita tanya, betul ke nak simpan? Sempat ke pakai untuk masa depan? Kalau kita 3 hari lagi nak mati, simpan lagi ke? Dah, kita belajar habis, belajar sakan lah. 3 hari lagi nak mati, tengok bola tak? Final PSG lawan Inter Milan, tengok. Contoh, kita dah tahu tarikh mati kita 8 pagi besok, final pukul 3, tengok tak bola? Reti pula waktu tu bola tu waktu memang confirm. Kita ni dah terperangkap dengan sistem. Waktu tak mati, apa Ustaz, Allah ekstrim, Allah Ustaz, haram ke Ustaz? Harus kan? Apa salahnya? Ni saya punya masa, suka hati saya. Tak, kematian tu tak datang, dia boleh hujah, boleh tegak, cakap tegak dia. Tu saya tanya, nak buktikan lah. Tengok bola, tengok drama, apa? Dia imamku. Asal segi-segi gelak-gelak. Viral kan? Semua claim apa? Dulu claim Budin dekat dunia ni ada 3. Kan, Falah, Budin, saya. Macam-macam komen aku tengok. Tiba-tiba Budin buat hal. Azman pula apa? Azman tak tahu tak tahu yang tahu-tahulah. Tu saya tanya, kalau kita 8 pagi besok mati, tengok drama tak? Tengok bola tak? Salas terpulang. Weh, tak tentram hidup. Tak nak yakinkan, nak buktikan poin saya ni benar. Jangan nak ego sangat. Poin saya ni benar.
Masalahnya kita tak yakin. Kita rasa mati tu lama lagi. Bila mati lama lagi ni, Tuhan tak ada pun tak apa. Yang penting aku usaha. Alah main-main lah, leceh lambat lah. Nampak? Tak kisah dia. Sebab apa? Lambat lagi mati. Cuba jap lagi mati. Oh ya Allah, Tuhan je nampak. Bini panggil pun halau pergi je. Betul? Nak yakinkan poin ni, poin yang benar. Walaupun nampak macam tak praktikal lah. Alah, Ustaz cakap kosong boleh lah. Tak apa, memang saya cakap kosong pun. Cuba sekalian. Ni bakhil. Sebab tu kita lihat para jemaah semua, Nabi sebut Islam akan bangkit dekat benua kita. Bahkan dalam surah Muhammad dan juga hadis yang sahih, hadis fitan, Nabi memberikan ancaman, wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab. Bangsa Arab inilah punca berlakunya malapetaka Islam ni jadi jahanam sebab bangsa Arab. Tapi pelik kenapa Nabi janjikan benua kita ni Islam akan bangkit. Antara sebabnya umat kita ni, kan, orang Nusantara, orang Melayu kita ni, jemaah sekalian, berpegang kepada Quran Sunnah yang diwarisi oleh para alim ulama kita. Bukti Islam kita ni Islam yang banyak perkara dah jadi sebati dalam budaya, dalam banyak culture, banyak benda dah tanpa sedar. Cuma kebelakangan ni lah dah ditohmah, dah dituduh sebagai benda bid'ah, benda Nabi tak buat, kan, benda yang mungkar, sesat. Allahu Akbar. Contoh ulama-ulama kita ni, para jemaah sekalian, dia bukan mewariskan pada kita ni dari sudut ilmu, kan, ilmu dah. Sebab tu kalau kita perasan orang kita ni ulama, contoh macam baju Melayu, kan, baju Melayu Teluk Belanga, Cekak Musang, itu pattern design yang direka oleh para ulama kita. Ada falsafah dia. Macam Teluk Belanga, butang satu, kan, itu simpulan akidah. Sebab tu Teluk Belanga mesti ada butang. Cuba pergi butik zaman sekarang, minta yang pattern slim fit Teluk Belanga, mana ada butang? Tenganga, kan, nampak sado, tenganga kau, langsung tak ada falsafah. Tu yang akidah tergadai tu. Macam baju Cekak Musang mesti butang 5, kan, sebab rukun Islam ni 5. Poket mesti 3, mesti 1 je ke atas dan mesti belah kiri, tak boleh kanan. Sebab apa? Ada falsafah dia. Poket 1 di atas itu simbolik kepada tauhid, akidah. Mesti letak yang paling atas dan mesti belah kiri. Kenapa kiri? Hati jantung kat belah kiri, hidup. Saya beli baju raya lepas, nak cari tema warna family, susah cari, jumpa sebiji. Excited lah, nak beli. Poket 2 atas dah. Kenapa bawah tak ada pula tu? Saya tak faham. Nampak tak? Hilang tanggal falsafah tu. Bukan tanggal falsafah lagi dah. Ni apa? Teluk Belanga yang ada markup Iron Man tu, Ultraman tu, ada beli, kan, untuk anak. Siapa beli memang tak guna betul. Terus terang aku sebut, downgrade gila baju tu warisan ulama kita. Dia reka cipta tu, ada falsafah dia, jemaah sekalian. Tapi orang kita ni buta tuli, kan, dia sedap mata pandang aja, betul, tapi tak ada prinsip, tak ada identiti. Tu kita orang Melayu Islam ni masuk loklak saja. Hilang identiti, konflik identiti. Ni orang kita zaman sekarang ni yang tolong promote pakaian, makanan orang kita lah. Kunafa RM25, cenonet tu je orang beli.
Kalau kita jual kari pap, inti penuh, kan, maksimum inti dia penuh, jual 5 di bekas cantik lah, jual RM25, orang beli. Memang tak atau orang ludah atau betul tak? Tapi kunafah orang sanggup beli. Nasi Arab kapsah, nasi mendi RM28, orang beli beratur. Betul. Cuba kita jual nasi lemak ayam masak merah RM28, apa jadi? Kena bakar kedai tau. Nampak tak? Kita jadi bangsa yang tolong promote, tolong popularkan pakaian, kurta, jubah, apa lagi? Makanan kita tolong promote. Tapi ada warisan kita tak pelihara, kita tak pakai, kita tak makan, tak promote, tak popularkannya. Masalah. Tengok orang zaman dahulu, para jemaah sekalian. Kenapa rumah orang zaman dahulu mesti dibina tinggi dan mesti ada tangga? Ada falsafah dia. Kenapa rumah zaman dahulu mesti pintu masuk tu mesti didesainkan pendek, kalau tinggi pun kena pasang langsir? Kenapa? Bila pintu pendek ni, falsafah dia, orang luar masuk terpaksa kena tundukkan kepalanya. Kenapa tunduk kepala? Dua sebab. Pertama, tanda memuliakan orang dalam rumah kita. Yang kedua, tanda kita memuliakan rumah tempat tinggal isteri dan anak-anak kita. Dalam Quran, dua rumah yang Allah turunkan padanya sakinah. Pertama, rumah Allah. Yang kedua, rumah tempat tinggalnya pasangan suami dan isteri, turun padanya sakinah. Sebab itu, Masjid Surau, tanda kita memuliakan rumah Allah Ta'ala. Masuk rumah Allah, kita kena tunduk sujud dengan solat tahiyatul masjid. Manakala rumah kita, kan, tanda kita memuliakan orang rumah kita, kan, rumah tempat tinggal lahirnya umat-umat Nabi, mula diajarkan agama padanya. Sebab itu ulama dahulu patternkan rumah-rumah mereka ini pendek pintu, supaya tanda kita memuliakan rumah kita dengan kita masuk kepala tunduk. Rumah tuan-puan pasang langsir. Buruk kan? Bukan design dia betul tak? Macam tak kena kan? Saya faham. Sebab rumah aku pun tak pasang langsir, tak sesuai. Kenapa rumah zaman dahulu wajib diasingkan dengan beranda antara ruang tamu dengan dapur? Logiknya, orang rumah kita akan masak panas, betul? Dia akan buka tudung, buka telekung dia, betul? Mengelak daripada orang tamu nampak dekat belah dapur. Tapi rumah sekarang apa pattern design dia? Masuk dapur tau. Ni rumah-rumah flat cerita, rumah flat datang kosong kan. Rumah-rumah yang muda-muda dia, yang apartmen, yang kondo, masuk dah kabinet, tandas, ruang tamu. Dah kenapa pattern macam tu? Tak ada dinding lah tu, tak ada partition kan, open itu. Allahu Akbar. Ini kata sistem ni. Tuan-puan, macam mana kita nak tegakkan syiar sunnah Nabi ni kalau kita masih lagi terbelenggu dengan sistem yang ada? Habis Ustaz duduk hutan, duduk hutan. Bukan lagi tu, sekurang-kurangnya kita kena open minded lah, kena sedar, kena mula fikirkan sesuatu. Kenapa rumah zaman dahulu wajib tandas mesti dibina di luar rumah, tak boleh dalam rumah? Kenapa? Tak boleh. Tapi rumah sekarang bukan setakat dalam rumah ada tandas, setiap bilik ada tandas, 4 bilik air. Oh, dahsyat. Itu tak berkesan dia. Najis berada dalam rumah tempat kita bersama dengan anak, hilang keberkatan rumah tangga. Ini isu besar dia. Maka jangan pelik kenapa mutaakhir ini, jemaah sekalian, nampak isteri suami berbulu panas di mata, kan, bengkak je hati. Mak ayah, adik beradik, anak beranak, nampak mak ayah rasa memberontak, rasa serabut. Antara sebabnya yang tanpa kita sedar,
rupa-rupanya rumah kita ni ada tempat letaknya najis. Ulama sebut sinki yang tersimpan dengan pinggan mangkuk yang tak basuh pun, malaikat tak turun, mewarisi kemiskinan betul, dan banyak benda lah. Ini kan pula dalam rumah kita tempat bertakungnya najis. Inilah yang saya maksudkan sistem. Maka beli tanah, buat rumah sendiri lah. Tu dia punya solusinya lah. Besar modal, fikir dia buat kecil-kecil ya. Buat kecil-kecil je. Dapat dah faham kami lah. Tapi susah nak keluar tak? Susah. Tak cakap senang lah. Ini contoh, saya cakap contoh diri Rumah aku macam tu juga. Dah terangkat ni, nak fikir nak buat macam mana ni. Lepas tu ada satu kisah benar. Ada seorang India ni, dia suka kalau ustaz minta tolong. Rumah dia gangguan, bunyi bising, kacau. Rumah paling atas ni, sampai dia seram, dia tak tenteram. Ustaz ni sibuk, dia kesian duk minta tolong. Ustaz ni pun dia command luar lah, dia call gitu, dia arahkan, dia minta buat 2 benda je. India ni buat 2 benda ni jemaah sekalian, terus tak ada gangguan sampai sekarang. Tahu tak dia buat apa? Suruh buat apa? Ni sini formatnya azan dulu ke terus ke macam mana? Saya punya point dah landing ni. Azan dulu. Boleh azan. Kita nak tahu 2 benda ke nak tahu? Nak tahu? Apa benda yang dia buat tu? Kita tunggu lepas azan dulu. Okay. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jadi ustaz disuruh apa India ni buat? Pertama, mop satu rumah. Yang kedua, letak slipper dekat tandas. Sejak India ni buat 2 perkara ni, tak ada gangguan dekat rumah dia. Lepas tu guru kami ajar jemaah sekalian, sebenarnya bila mana trend kita tandas dalam bilik dalam rumah ni mustahil terpelihara daripada najis, mustahil. Cuma nasib baik kita ni berhukumkan dengan kaedah fiqah, kita tak digalakkan untuk mengkaji, mencari ain najis tu. Maka sahlah ibadah kita. Tapi jangan lupa, kita hidup bukan dengan hukum fiqah saja, kita ada hukum tasawuf. Itu yang akhirnya semayang tapi tak ke hati. Semayang tapi anak tu masih lagi lawan cakap mak ayah dia. Kita kalah kat hukum tasawuf ni. Amalan tu tak tembus ke hati sebab apa? Tak suci. Pak Islam ni 2, dia bukan bersih je, tapi suci. Suci ni berat. Bak suci ni dia rohani. Suci ni rohani. Amal lepas tapi tak jadi baik. Inilah yang saya kata sistem yang telah terbelenggu sejak kita lahir lagi sampai sekarang. Dah tak tahu nak keluar macam mana. Malaikat satu lah, kalau dah sedar, jual rumah ni, beli tanah, buat rumah sendiri balik. Tanah tak keluar, tak ada pilihan. Tapi kalau kita selesa hidup macam tu, maka sebab tu kita struggle sampai mati. Macam-macam ada benda yang kebocoran, bertambah hutang, duit ada tiba-tiba bocor, kena scam, ada je. Mungkin itulah kafarah di atas sebab sistem yang telah banyak merosakkan agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiah ni apa jemaah sekalian? Syiah ni jangan nampak yang berat-berat. Tadi tu semua agak berat lah point dia. Ambil benda basic. Syiah ini apa dia? Syiah sembahyang di masjid je, bukan rumah. Tu Syiah. Jangan lupa Syiah ni semudah lelaki kena sembahyang di masjid je, bukan rumah. Syiah tu apa dia? Syiah ni mesti makan masakan isteri ataupun mak kita, makan di rumah je, tak boleh makan luar. Tu Syiah.
Sebab tu kenapa isteri tak lembut hati. Mana taknya suami baik, tapi bawa makan dekat luar je manjang. Akhirnya tak lembut hati suami anak-anak terhadap masakan isteri ataupun mak dia, betul? Tak boleh makan luar ke? Bukan tak boleh, tapi bila makan luar je boleh jadi kembali keras balik hati kita dan anak-anak kita. Tu je isunya. Sebab kita tak tahu orang kedai tu siapa masak. Percayalah, ini benda real, mesti ada kesannya. Sebab tu dekat Tahrim Yaman memang menjadi berzaman. Mereka buat satu culture budaya apa dia, bila masuk Syawal kedua je tak dibenarkan semua kedai dibuka. Dua sebabnya. Yang pertama, nak galakkan orang tahrim ni puasa sunat 6. Yang kedua, nak didik orang tahrim ni makan hanya masakan isteri ataupun maknya, ataupun makan dekat rumah sahaja. Sebab tu tahrim ni hampir mustahil nampak kelibat perempuan wanita. Mustahil. Sangat terpelihara syiar agama mereka jemaah sekalian. Syiar ni apa maksud dia? Syiar ni apa dia? Syiar ni contoh macam kebetulan azan imam zaman Nabi, yang hanya menjadi muazzin permanent zaman Nabi dua je, Ummi Maktum, Bilal bin Rabah. Ummi Maktum azan pertama, Bilal azan kedua, masuk waktu azan Bilal. Apa cerita Nabi lantik Ummi Maktum ni sebagai muazzin Nabi permanent? Satu ketika Ummi Maktum ni request kat Nabi, ya Rasulullah, ada tak rukhsah padaku, kelonggaran padaku untuk sembahyang kat rumah je, sebab aku buta. Yang kedua, rumah aku berkilo-kilometer. Maka Nabi kata, apa kata Nabi? Bahkan kalau perlu kamu merangkak, maka merangkaklah untuk kamu tunaikan solat di mana tempat dilaungkan azan atau qamakal. Nabi nak tasjik, nak galak Ummi Maktum ni sembahyang kat masjid Nabi, maka dilantik Ummi Maktum sebagai muazzin Nabi permanent. Tak ada orang ketiga. Ada, dia asyik minta Nabi nak azan Nabi diam sampailah Nabi benarkan dia azan. Malaikat Jibril tegur, ya Rasulullah, hari ni tak solat subuh ke? Solat. Sesungguhnya kami makhluk langit tak dengar azan. Nabi ceritalah bahawasanya azan sahabatmu itu tidak tembus, tidak sampai ke langit-langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak ceritanya dalam bab azan ni pun kena particular, kena tough. Macam tadi bagus nyari mic kena sampai ni. Putus mic tak jadi ya. Syiar ini bila lambat, contoh bila lambat dia level kita tolak-tolak. Kau malu, aku tak pernah. Suara kau sedap. Dia main suara sedap je. Punya kita remehkan syiar Islam ni. Dia main tolak-tolak je jadi Bilal. Sama macam imam. Zaman Nabi yang permanent, Nabi tak kasih selain dua ni je mengimamkan para sahabat. Nabi Muhammad, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dua ni je. Tapi kita kalau imam lambat tak ada, berpeluh semua. Pakai kopiah je. Dia tengok pakai kopiah je, padahal orang tu baru belajar gaji Iqra. Contoh, punya kita double standard. Kita low class kan syiar Islam. Ala Ustaz, yang penting azan Ustaz. Dia main ala. Memang main ala lah kita. Main ala. Tapi yelah, faham lah kenapa kadang-kadang imam hilang. Imam tak ada, imam lambat, Bilal tak ada. Ada imam Bilal lah contoh. Dia ada lah kan. Mana taknya around Bilal imam 800, 1005. Ingat kerja kafe ke apa? Ingat imam ni, dia punya level setara barista punya level. Barista pun gaji 3,000 tau. Imam 1,500.
Eleh. Lepas tu kena kritik lah tu, kena komen. Memang imam kita kat Malaysia ni memang kena body, kena ban je. Baca surah panjang salah, baca surah pendek salah, kena komen je. Yelah, gaji rendah, memang orang rendahkan dia lah. Tahu tak imam Sudais berapa gaji dia? Open check. Bang, kalau jadi Bilal, open check okey. Bukan lagu Sebera Padi tau. Betul. Kalau gaji apa? Open check okey ke okey? Hei, orang bentang kat memang, segan, respect tau, takut seram tak? Ini si 800, itu imam orang boleh ban-ban kutuk-kutuk belakang tu. Gaji 800. Cuba imam gaji 5,000, 10,000, orang kutuk. Tak berani orang kutuk. Memang kena level dia dengan gaji dia, betul? Ni Syiah. Betul je masalah Syiah. Maka mudah-mudahlah, aku dah banyak bibil malam ni. Ini bukan luah perasaan. Sebab dah bergigil lah. Surau ni dah 2 bulan aku tak kuliah. Memang terus sembuh lah malam ni. Ramai pula tu. Ini paling ramai rasa ni. Ada majlis malam ni? Makan karipap lah. Sejak buka surau ni memang karipap tu favourite saya. Memang karipap modal dia. Itu Syiah tu. Beri makan pada jemaah. Ni tetamu Allah. Patutnya bukan karipap tau, tomahawk. Tetamu Allah, kena hormati, kena raikan dia. Betul. Syiah. Ambil kau. Itu pun kena. Ini tetamu Allah, nak orang ramai, tapi bagi karipap. Contoh tak okey lah tu, karipap sedap. Tapi daripada saya bulu ngajah sini, daripada tak ada orang kan, ni tak ada semua ni. Memang karipap terisi sampai sekarang. Orang yang sama, supplier jangan tukar orang lain lah. Wallah alam, tu sajalah. Masalahnya poin-poin yang pedas-pedas tu awal, yang ramai ujung macam mana tu? Tu Syiah juga tu. Kena Syiah ramai awal, kan? Daripada awal sampai habis kena ramai. InsyaAllah akan datang, insyaAllah. Mohon maaf terkasar bahasa terlanjur bicara, terlajak kata. Selamat Hari Raya, maaf saya dah batin sebab tak sempat nak ucap raya. Sebab sini surau tak ada kuliah waktu raya tu. Aku lakukan lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.